Ada orang kata, ini pemberita nak ambil berita bolehlah. Macam mana nak menyelamatkan negara, PAS duduk berlawan dengan keadilan. Bertindih parti pasal apa? PAS bertindak, bertanding di beberapa tempat. Berlakunya pertindahan ini kerana nak menyelamatkan Pakatan Rakyat. Kita tak mahu kerajaan kita jatuh macam Perak. Meretos sekejap. PAS mempunyai jentera-jentera yang paling ramai di seluruh negara. PAS tidak menentang calon kawan-kawan dalam pilihan raya. Tetapi kalau ada calon yang kita khawatir, calon yang tangkap muat, yang boleh menyebabkan berbagai-bagai kemungkinan boleh berlaku, maka PAS mesti bertindak. Ini berlaku pertindihan. Di Johor berlaku pertindihan. Kerana sebabnya kita tunggu rakan kita mari tak mari masuk nak mencalon. Sikit lagi nak habis, nak tamat. Tak mari-mari. Kita standby. Takut menang tak bertanding. Kerana ada hak jual ni, jual calon ni ada. PAS terpaksa bertanding. Bila PAS masuk, barulah dia masuk. Hari ini dia ceritanya. Ada calon-calon yang kita khawatir. Tak boleh sebut di mana-mana. Calon-calon yang kita ada maklumat. Tukang adope kuda. Nak jadi calon macam mana? Tukang adope kuda. Nak jadi calon macam mana? Adope kuda. Orang PAS tak boleh kerja calon macam ni. Terang-terang saya sebut. Orang keadilan pun tak terima. Sudah mau jadi calon. Dengan cerita adope kuda. Tak boleh sebut dari mana-mana. Ada calon yang menjulang gambar Lenin, gambar Stalin. Macam mana orang PAS nak sokong? Orang PAS kerjasama dengan keadilan, dengan DAP je. Tak kerjasama dengan parti Stalin, parti Lenin. Ada orang parti Stalin, parti Lenin menjulang Stalin dan Lenin dan Stalin. Sebut pun tak betul tu. Nama bukan nama kita. Orang Rusia, Karl Marx, gambar Karl Marx duduk dalam markas. Nak suruh orang PAS kerja. Karl Marx ni macam Nabi Muhammad dia lah, yang mengandung ideologi komunis. Ideologi komunis diharamkan di Malaysia. Dia tapik gambar Karl Marx dalam markas. Macam mana orang PAS nak kerja? Ini lah sebabnya bertindih bertanding tu. Itu dia. Nak menyelamatkan Pakatan Rakyat. Kita tak mahu jadi macam negeri Perak. Meretos sekejap jatuh. PAS tetap bersama dengan Pakatan Rakyat. PAS bertindak untuk memelihara keteguhan, bukan sahaja masa pilihan raya, keteguhan selepas kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya syaitan-syaitan tak boleh masuk dalam Pakatan Rakyat. Itu penjelasan saya. Boleh masuk soal khabar esok. Supaya mereka yang tak faham dalam masalah ini boleh faham. Mengapa kita bertindak? Kita tak ada masalah kerjasama dengan DAP, kerjasama dengan PKR, yang sepenuhnya PKR, yang sepenuhnya DAP. Tetapi mari hak kaki-kaki haru ni jadi calon, ni PAS tak boleh terima. Kerana kita nak mahu kerajaan yang teguh dan kuat. Kerajaan yang boleh memerintah sebagaimana yang kita janji dalam buku Jingga.